Langkawi, sebuah pulau yang indah tetapi menyimpan kisah duka yang meruntuh jiwa. Kisah tentang Mahsuri, seseorang wanita yang suci yang keceritaannya menjadi pujaan ramai. Namun, di sebalik pujian itu bersarang sekeping hati yang penuh dengan dendam dan hasad dengki. Ibu mertuanya, Wan Mahura, tidak sanggup melihat bintang Mahsuri bersinar lebih terang daripada dirinya. Maka, sebutir benih fitnah mula ditanam. Kakanda Ramang, entah mengapa hati Dinda merasa sangat berat dan gundah di pagi yang hening ini. Tenanglah, wahai Adinda Mahsuri. Usahlah dibiarkan jiwa merimu itu dilingkari awan hitam gelisah. Kakanda tahu hatimu meronta rindu pada Wan Darus jauh di dalam perang. Anggaplah baik-baik puisi Kakanda ukir ini sebagai penghibur sementara penanti suamimu pulang. Benar Kakanda, setiap madamu mendamaikan hati Dinda. Syukur Tuhan mengerniakan seorang sahabat yang sentiasa memahami kesedihan Dinda. Sudah menjadi sumpah dan tugas Kakanda untuk sentiasa ada di sisimu, Adinda. Bagi Kakanda, kesucian budimu itu yang tiada tandingannya. Ketabahanmu berdepani badai sendirian adalah cahaya inspirasi yang paling indah. Wahai Kakanda Ramang, jika benar begitu, sudilah kiranya Kakanda hiburkan lagi haluan telinga Dinda ini. Tindakanlah sebelas baik gubahan puisimu yang paling indah, agar hilang segala resah yang berbaki di lubuk hati Dinda. Menjunjung titah Adinda Mahsuri, dengarkanlah madah yang lahir daripada hati Kakanda ini. Sinar fajar menyubuti saujana, usahlah duka membalut sukma. Walau sauh belum berlabuh di muara, Kakanda di sini setia bersama. Tersenyumlah, wahai Adinda jelita, kerana senyumanmu adalah cahaya. Amboi! Sungguh merdu kata-kata madu yang keluar dari mulut kalian. Di saat anak aku menggadaikan nyawa di medan perang, perempuan sundal ini bersenang lena dengan pucis dagang ini. Astagfirullahaladzim, Ibu, apa yang Ibu katakan ini? Demi Allah, pindah ini terlalu berat. Hamba di daerah Ramah tidak melakukan sebarang perkara yang melanggar adat. Mau bersyarat. Jangan panggil aku ibu dengan mulut-mulut yang kotor hitam. Ibu, jangan Ibu. Jangan kau berani panggil aku ibu. Abang, lihatlah wajah pijak mereka. Mereka telah mencontek anak yang paling hitam pada keluarga kita. Dr. Jaya, pandanglah dengan mata hati. Mahsuri ini wanita yang suci. Segala tuduhan terhadap Mahsuri hanyalah lahir daripada fitnah dan juga hasrat dengki. Cukup, diam kamu Ramang. Beta sudah dengar banyak desas-desus. Dan hari ini, Beta sudah melihat keakraban yang melampaui batas. Maruah keluarga Beta bukan untuk dipijak-pijak. Benar abang, jika abang tidak bertindak sekarang, seluruh penduduk Langkawi akan menertawakan abang sebagai ketua yang dayus. Tangkap mereka dan seret mereka ke padang hukuman. Pengawal, ikat kedua-dua manusia jahanam ini dan seret mereka kepada maksiat sekarang juga. Tiada kemaafan bagi pengkhianat. Wahai sisi Langkawi, pada hari ini di bawah langit yang menjadi saksi, keadilan akan ditegakkan. Mahsuri binti Pandakmaya dan Ramang akan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berzina dan mengkhianati perkahwinan. Yanda, demi langit tinggi dan bumi hamba bijak. Hamba merayu, hamba tidak takutkan mati. Tetapi hamba takut mati dalam keadaan difitnah. Mengapakah kata-kata hasutan lebih bernilai daripada kesucian dari hamba? Kau masih mahu menegakkan benar yang dah basah, Mahsuri? Kesucian apa yang kau banggakan lagi?
Segalanya sudah terbukti di hadapan mata. Pengawal, mulakan hukuman di atas Dramang dulu. Menjunjung titah. Diramang! Oh Tuhan, mengapakah nyawa orang yang tidak bersalah melayani disebabkan kekejaman ini? Ibu, tidakkah ada sekelumit perasa kasihan di dalam hati ibu? Pengawal, selesaikan tugasmu. Tikam dada Mahsuri. Biarkan darahnya mengalir di bumi Langkawi ini. Baik, Datuk. Datuk, tidak boleh. Tombak hamba melentur. Kudanya langsung tidak tercala. Apa? Mustahil. Pengawal, kamu sudah hilang tenaga ke? Guna benda lain. Tikam dia berkali-kali sehingga dia mati. Ayahanda, ibunda, senjata besi dunia tidak akan melukakan jasad yang suci ini daripada noda fitnah. Sia-sia sahaja kamu mencuba. Lihat itu, dia menggunakan sihir untuk melindungi dirinya. Mahsuri, cakap dengan aku, sihir apa yang kau guna? Hamba tidak memakai sihir, ibu. Kesucian hamba adalah perisai hamba. Jika sudah tersurat ajalku di padang ini, maka pergilah ke rumah pusaka milik keluargaku dan ambillah sebilah tombak milik keluargaku. Hanya senjata itu yang mampu menembusi dadaku. Tombak sakti? Pengawal, jangan terjegat lagi kat situ. Pergi ambil tombak sakti dia dari rumah dia dan bawa kemari segera. Ini tombaknya, Datuk. Sumpah, hamba berasa seram sejuk memegang tombak ini. Mahsuri, jika benar kamu tidak bersalah, maka biarlah kematianmu menjadi saksi yang maha kuasa. Mengapa kamu menyerahkan rahsia ini? Kerana hamba sudah letih melihat kezaliman kamu, ayahanda. Halalkan makan minum hamba. Di akhirat kelak, kita akan melihat sendiri siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Sudah, jangan dengar lagi kata-kata yang penuh muslihat itu. Tikam dia, abang. Tikam dia sekarang juga. Maafkan aku, Mahsuri. Darah. Tengok darahnya. Darahnya berwarna putih. Dan Tuhan, dia seorang wanita yang suci. Kita dia membunuh orang yang tidak bersalah. Darah putih. Mahsuri, maafkan ayahanda. Dosa ini tak dapat aku tebus seumur hidup. Dengarlah wahai seisi Langkawi, kerana kezaliman yang kamu tanam, kerana darah suci yang kamu tumpahkan, aku bersumpah bumi Langkawi tidak akan aman dan akan menjadi bagai padang jarak, padang terkubur selama 7 keturunan. Kau tidak akan melihat kemakmuran hingga titisan darah terakhir keturunanku yang ke-7 memaafkanku semua. Maka gugurlah sebutir permata Langkau. Hancur berkecai akibat racun fitnah, hasad, dengki manusia. Sumpahan telah termaktub, Langkawi dirundung duka 7 keturunan lamanya. Lidah manusia itu lebih tajam dari pedang. Sekali fitnah dilepaskan, runtuhlah sebuah keadilan. Hancurlah sebuah kehidupan yang suci.